Orang cakap nak jadi content creator kena rajin. Jadi aku cuba rajinkan diri. Ikut aku, kita cari kedai bunga. By the way, aku sekarang berada dekat Kanga Perlis. Mula-mula kita pergi cari kedai makan. PRK Mara ni ada satu kedai Kak Leha bihun sup. Jom kita cuba. Ada nasi ayam, bihun, laksa, mi, kuih tiaw, Maggi, moi. Moi. Cik, moi tu apa cik? Nasi bubur, nasi air. Kat sini aku ada order 2 nasi, sup perut dan nasi ayam. Nak try sambal kicap Pedas. Pedas tu. Ambil ni, cicah dalam ni. Kemudian makan. Kelap. Jumpa satu uncle ni, dia tengah Buang sisik dia buang sisik. Dia cakap buang daun. Menggunakan daun rokok, iaitu daun nipah. Ni yang dah siap. Nanti ikat, lepas tu dia buat sapu macam ni. Betul kan ke? Ya. Ini lagi liat berbanding dengan Pokok kelapa punya kan. Tak senang putus uncle cakap. Ini cara kampung Kanga ni consider bandar lah kan? Ya. Ibu negeri apa? Kanggak. Bandar Kanggak ini. Sini style weh. Tengok uncle ni duduk dekat bangunan yang dah dirobohkan. Tiba-tiba ada uncle kat situ. Menarik. Cantik weh Kanga ni. Boleh datang jalan-jalan dekat Kanga. Kat sini aku jumpa satu kedai jual air kelapa. Banyak weh kelapa dia. Tengok pakcik ni potong kelapa dia. Kemudian dia letak dalam jug. Berapa satu cik? Satu plastik RM5. Original punya. Kedai ni juga ada jual buah. Panggil colek buah. Dan kat sana ada sup dia. Mendidih lagi. Kat tu sedang ikat sup dia. Baguslah orang Perlis ni. Peramah. Lepas jalan-jalan, lepas tu kena naik kereta pula. Baru jumpa kedai bunga. Inilah kedai bunga dia. Bunga-bunga yang rosak untuk kita buat cyanotype nanti. Kat sini banyak lagi bunga-bunga. Banyak kan? Dari Kelantan. Bunga dalam peti. Semua bunga ni import. Tak ada petai lagi. Ada petai dalam ni. Kat kedai ni aku jumpa satu limau tau. Limau apa ni? Apa nama dia? Korang tahu ke? Misi mencari bunga kita dekat Kanga Perlis dah jumpa. Baru aku akan berada dekat event Hidden Fest, iaitu dekat dengan Village House. Bolehlah datang beramai-ramai. Saja daripada aku. Okay, bye.